Di sebuah kampung yang jauh dari kesibukan bandar, tinggal sebuah keluarga yang hidup dalam serba kekurangan. Rumah mereka kecil dan sederhana, namun dipenuhi dengan kasih sayang serta semangat saling membantu. Setiap hari, seluruh ahli keluarga bekerja keras untuk meneruskan kehidupan. Ibu dan ayah mencari rezeki dengan hasil kebun dan sawah, manakala anak-anak pula membantu menguruskan kerja rumah mengikut kemampuan masing-masing. Jarrah merupakan anak sulung yang banyak memikul tanggungjawab. Walaupun masih muda, dia sering membantu menjaga adik-adiknya. Setelah emak dan ayah keluar menjual hasil tanaman, Jarrah meneruskan tugas yang diamanahkan. Adik-adiknya pula membantu sambil bermain dan bergurau. Suasana rumah yang sederhana itu dipenuhi gelak ketawa walaupun kehidupan mereka tidak mewah. Bidah, kau ikat tali bunga-bunga tu. Berdalah pula kau buang tangkai kaca buntis tu baik-baik ya. Adik pula duduk diam-diam. Kakak nak lerang daun ni. Mak, ni sikat ni 20 lipat, sikat ni 15 lipat. 20 lipat baru RM1, 15 lipat 75 sen. Adik, mari sini. Mak, ayah sama berniaga. Hati-hati di jalan. Selepas semua kerja di rumah selesai, Jarrah membawa adik-adiknya ke kawasan sawah untuk menjemur padi. Angin petang bertiup lembut dan suasana kampung kelihatan damai. Mereka bekerja dengan penuh tekun kerana memahami bahawa setiap hasil yang diperoleh amat penting untuk keluarga. Tiba-tiba berdola menjerit kegembiraan apabila menemui banyak kulat kaki tiong. Semua adik-beradik teruja melihat kulat yang tumbuh dengan banyak. Mereka tidak mengetahui bahawa kawasan tersebut sebenarnya baru sahaja disembur racun lalang. Tanpa rasa curiga, mereka bercadang membawa pulang kulat tersebut untuk dimasak. Selepas selesai menjemur padi, mereka kembali mengutip kulat. Kain sarung berdola digunakan untuk mengangkut hasil kutipan. Wajah mereka jelas menunjukkan kegembiraan kerana menyangka mereka memperoleh rezeki tambahan. Kak, kau ni dah kenapa berdola terjerit seperti berok pamawar hujung kampung? Tak adalah kak, nampaklah tu banyak kulat kaki tiung. Sana ada, tu ada. Kita pergi jemur padi dulu, balik nanti kita kutip. Kak, kita kutip kulat. Kak, tu kulat kak. Dola, tanggalkan kain pelikat kamu tu untuk galas kulat. Bidah, hati-hati nanti terpijak kulat pula. Setibanya di rumah, Jarrah segera membersihkan dan memasak kulat yang dikutip tadi. Bau masakan memenuhi ruang dapur dan membuatkan semua adik-adiknya semakin lapar.
Hidangan sederhana itu dianggap istimewa kerana bukan setiap hari mereka dapat menikmati makanan sebegitu. Ketika makan, berlaku pertengkaran kecil antara Berdola dan Zabidah. Dalam kekecewaan itu, pinggan Berdola terjatuh lalu menyebabkan nasi dan lauknya tumpah ke lantai. Berdola yang marah terus merajuk dan meninggalkan rumah tanpa menjamu makanan tersebut. Tiada siapa menyangka bahawa peristiwa nasi yang tumpah itu sebenarnya menyelamatkan Berdola daripada tragedi yang bakal berlaku. Zara, Zabidah dan Hani meneruskan makan seperti biasa. Beberapa ketika kemudian, mereka mula berasa pening dan tidak sihat. Keadaan semakin buruk apabila mereka muntah darah dan rebah seorang demi seorang. Mau gulai ikan keli dola? Tak nak kak, nak sayur kulat. Mau gulai ikan keli bidah? Tak mau kak, mau sayur kulat dengan ikan kering. Hei! Kak Zara. Bidah? Bidah! 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 Kak. Menjelang petang, emak dan ayah pulang ke rumah setelah selesai menjual hasil tanaman. Dalam perjalanan pulang, mereka berbual tentang anak-anak dan berharap semuanya berada dalam keadaan baik. Namun, setibanya di rumah, suasana yang luar biasa sunyi mula menimbulkan rasa tidak sedap hati. Apabila mereka masuk ke bahagian dapur, mereka terkejut melihat anak-anak terbaring tidak bermaya. Tangisan dan jeritan memenuhi ruang rumah kecil itu. Beberapa penduduk kampung kemudian datang membantu. Mereka memaklumkan bahawa kawasan tempat kulat kaki tiung itu sudah disembuh racun lalang. Barulah emak dan ayah mengetahui punca sebenar tragedi yang menimpa keluarga mereka. Bang, macam suara Berdola je yang menangis. Biar budak nakal tu. Apa jangan beli. Zara? Oh, Zara. Halimah! Ke sini cepat! Ya Allah! Bala bencana apa ni? Ya Allah, anak-anak aku. Zara, Zara bangun. Zabidah, Zabidah bangunlah. Ya Allah, adik. Adik bangun. Adik, anak mak. Adik. Begitulah berakhirnya kisah nasinya tumpah daripada sebuah cerpen dalam mahkota sastra Melayu. Kisah ini memberikan pengajaran bahawa ilmu pengetahuan dan sikap berhati-hati amatlah penting dalam kehidupan. Setiap tindakan perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan bagi mengelakkan musibah yang tidak diingini. Selain itu, cerita ini memperlihatkan kasih sayang, tanggungjawab dan pengorbanan dalam sesebuah keluarga yang hidup dalam serba kekurangan. Peristiwa nasi tumpah menjadi simbol bahawa di sebalik setiap kejadian yang berlaku,
terdapat hikmah yang mungkin tidak disedari oleh manusia.